Total sale bulan lepas tu dengan bulan 10 tu memang ada perbezaan lebih kurang dalam 50% lah. Bila kita total balik hujung bulan, gross profit tu melebihi bulan 10 punya gross profit. Masya Allah. Pada mulanya saya nampak ini adalah musibah kepada kami satu tim kan. Di mana bulan lepas kami punya live TikTok kena violation sepanjang bulan. TikTok bagi kami buat live sekejap dalam setengah hari, lepas tu kena violation lagi. Okey, dalam masa yang sama kami ada run TikTok ad bulan lepas. Kami run sepanjang hari selama sebulan lah. Daripada video-video tu dia jadi conversion. Dia masuk lead banyak. Sebab kita run smart ads kan. Smart ads tu dia akan, kita boleh tukar video. Kita tengok video mana yang daripada organik, maksudnya dia boleh go daripada segi organik, kita akan tarik video tu masuk dalam ads semua kan. Kalau kita tengok total sale bulan lepas tu dengan bulan 10 tu memang ada perbezaan lebih kurang dalam 50% lah. Bila kita total balik hujung bulan, gross profit tu melebihi bulan 10 punya gross profit. Masya Allah. Saya pun tak terjangkau benda tu. Tengok Allah Akbar kan.